Hai guys, hari ni ada game KL lawan Penang. Ini adalah officially game pertama aku untuk 2026 kerana aku tak dapat hadir untuk game pertama lawan Immigration hari tu. Syukur menang. So aku harap hari ni pun okey jugalah, kerana last game KL hari tu lawan Sabah ada live di Green Coast pun aku tak dapat nak pergi. Yang tu seri. Yang kelakarnya lepas diorang seri lawan KL lawan Kelantan Trail Warriors, Sabah kalah. So macam aku agak frustrated sikit lah, macam drop points. So misi untuk tempat kedua diteruskan, tapi agak pincang squad dengan perginya Hakimi ke Terengganu. Aku ada buat video dekat TikTok mengulas mengenai pemergian Hakimi ke Terengganu, dan juga kita kehilangan juga pemain defensive midfielder Syamir Kuti yang kembali ke JDT, dipanggil mungkin kembali semula habis loan. Aku tak tahu apa yang berlaku, dan untuk penambahan squad tak tahu apa akan berlaku kerana KL setakat ini masih dalam penggantungan transfer ban oleh FIFA kerana ada isu bayaran gaji oleh pemain dan juga coaches lama. So itu perlu diselesaikan terlebih dahulu baru boleh fikir untuk tambah player lah. Jadi aku dah berada di Stadium Ceras hari ni lawan Penang. Last hari tu main kat Penang, menang. So hopefully akan dapat keputusan yang baik jugalah untuk game kali ni. Kita nantikan. So aku nak tukar baju sebab aku pun daripada office datang ke sini, ada kerja yang memerlukan aku tak boleh pakai jersey. Tukar baju dan kemudian kita ke stadium lah. Excited 2026. Hopefully aku mulakan first vlog 2026 ke Stadium Ceras ni dengan kemenangan, InsyaAllah. Main di hari bekerja, so jangan expect ramai lah. Tak kisahlah untuk KL ke Penang ke, memang takkan ramai lah. Kenapa main di bekerja? Sebab weekend ni ada Piala Malaysia. So diorang akan main habiskan game Liga dah dulu. Dan satu benda aku perasan kalau korang tengok, tapak dah makin kurang kedai. Macam dah tak banyak, dah kurang meriah. Aku rasanya player dah sampai. Kebetulan aku gerak, player sampai. Ini dia passport. Kalau nak beli jersey, aku masih belum beli jersey season baru. Tengoklah bulan depan kot. Let's go, birthday boy. Ini satu pembaharuan lah, tapi kita sorok sikit pasal tempoh ni. Facebook ini. I am back home. Kalau tidak memang kita masuk ke dia. على الفلاح حي على الفلاح. Tapi dia tak ada hari ni. Dia tak ada hari ni. Dia tak ada hari ni. Hari ni buat konten bang Tepido, please.
Penang score as seperti dijangka set piece. Aku dah agak lah. Bicycle ke? Tak sure lah, aku tak tengok. Okay. Tapi dah boleh jangka lah untuk Penang. Memang set piece diorang. Maybe initially offside. So check goal nampaknya. Kalau tengok ni macam offside. Offside. Ada player Penang depan Offside. pinci. So adakah ref akan cancel goal ni atau tidak? Sekarang dia tengah tengok. Kita nantikan. Lama pula ke VR. Tak bakal. Dia tengah check. Rasanya dia nak check either player tu dikira aktif atau tidak. Sebab bola tu dia bukan straight ke arah keeper, dia macam ke tepi. So adakah bola tu akan dikira aktif atau tidak? Player tu akan dikira aktif. Okay, kita nak bagi result. Okay, gol. Kira gol. Keputusan separuh masa pertama Kuala Lumpur City. KL score, Zafri shoot tapi akan check. Sebab build up tu macam Paulo ada tarik baju player Penang. So dia tengah check. Jadi tak boleh celebrate lagi. Masih tunggu. Akan diberi atau tidak. Ref tengah check. Yang betul. Sebab obvious sangat Paulo tarik baju tu. Dimitri dah cover keeper. Masa separuh masa kedua nampak Come on, minit. Penang dia baut keras bagi delay second yellow. Ram masih ketinggalan. So nampaknya tak ada rezeki lah untuk KL malam ni. Banyak chances tak convert. Habis dah. Lipat. Second kekalahan KL pada Penang.